Okey, berniaga. Okey. Kata sini. Come on. 100 sikit like. Saya masuk. Dengar suara share. Okey, suara share tak dengar korang bila bercakap ni, suara share tak dengar. Okey, ke sini share. Bercakap. Suara tak dengar. Dengar tak? Dengar tak guys? Ada. Suara tak dengar. Engkau bercakap orang tak dengar suara kau. Tolong aku nak review kan. Aku pula. Guys, korang cepat korang tap sikit 50 lagi like. Ada orang bising dia buat apa tak tahu. 100 sikit like, tolong 100 sikit like. Lepas tu korang boleh buka beg kuning. Okey, siapa yang nak dapatkan baju Amos macam mana? Biar ada orang bising, biar share tepi sikit. Jadi dekat yang kandar tepi sikit sini. Kandar nak masuk dalam sini. Okey, yang mana yang nak dapatkan baju Amos dengan seluar yang kita orang pakai, korang boleh tekan beg kuning sebab apa? Tengah harga promo. Yes. Okey, cakap. CAKAP, cakap. Okey, saya cakap. Ni guys, siapa yang nak dapatkan baju Amos, korang boleh buka beg kuning sekarang. Okey? Dengar tak? Yang dah beli, komen dan. Yang dah beli, kau dah beli dan komen dan. Dah ada lagi dan. Nah. Cepat. Cepat. Ya je dan. Nak bukti. Cakap pasal. Kita diam je. Guys, kalau korang tak bukti, korang takkan bercakap. Dia semua orang bising, kita diam je. Beli dekat mana Syed? Beg kuning. Ada apa Syed? Ada baju, seluar. Sebab apa? Harga tengah promo. Jangan lupa dapatkan, okey? Sebab apa? Yang pakai baju macam Kandar bagi ni AI Mercy, baju daripada AI Mercy. Jangan lupa dapatkan di beg kuning. Tahu? Jangan lupa dapatkan, okey? Apa pancing baju ni, Syed? Pancing baju ni. Aku dah support. Yang mana? Oh. Apa pancing baju ni, Syed? Baju ni kalau pakai memang nampak handsome. Kalau siapa perempuan pakai. Dia pun okey. Ya, tapi jujur saya nak cakap korang, Syed memang perlukan bantuan sekarang ni. Siapa yang dapat beli baju Aiman, Syed akan pergi kelas bercakap. Betul tak, Syed? Habis tu? Potong anjing aku. Mana ada menganjing? Mana ada menganjing? Mana menganjing? Ada menganjing. Tapi kita orang nak cakap dengan korang. Tapi jujurlah, yang ni siapa yang beli baju dengan seluar ni, kita orang akan duit yang korang bagi ni kita akan buat untuk apa? Kelas bercakap. Kelas bercakap. Supaya saya dapat improve lagi. Okey. Ceritalah boleh pakai time event apa? Kalau baju macam ni sesuai pakai waktu bila? Waktu dating. Sesuai tak? Okey, yang mana berminat boleh dapatkan kat beg kuning guys. One set. Sekarang tengah ada promo. Kau boleh dapatkan dekat beg kuning. Kena ikut. Kena buka lah COD. COD kita orang tak buka. Sebab apa kita orang terus sampai nak beli terus korang kan. Tahu? Sebab apa? Yang paling real cakap korang, seluar dia memang best seluar dia. Betul. Share suka pakai baju Amos. Kenapa? Sebab share pakai. Saya nak tahu tak kenapa Kandar suka pakai seluar Amos? Sebab Syed pakai. Kalau korang nak, boleh tekan beg kuning. Yes, korang. Okay. Sekarang tengah ada promo. Korang kena beli. Ya. Syed tahu tak kenapa Kandar suka masuk AI team? Kenapa? Sebab Syed masuk AI team. Okay, Syed. Syed nak tahu tak kenapa Kandar suka masuk New Gen? Kandar nak masuk New Gen sebab nak jumpa Syed.
Okay, korang jangan lupa dapatkan beg kuning. Yes. Yes. Kita kena humble. Kau faham? Okay, sorry. Kita kena humble. Nanti orang cakap kita anak emas. Jangan. Okay, kita kena humble. Kita soul jangan banyak-banyak. Kita soul dia sikit. Nanti orang cakap ini anak emas boleh lah banyak soul. Okay? Benda senyap je kita. Okay? Kita kena diam. Ingat nanti orang bila kita bisik-bisik orang cakap anak emas. Kita diam je. Okay? Okay, Syel. Kita dah dapat berapa soul, Syel? Tak ada lagi soul. Tak ada lagi, guys. Kesiannya kita orang. Korang tolonglah kita orang. Macam naik roller coaster. Tahu. Okay, Syel pula cakap. Si Kandar dia bercakap. Ada tak? Syel pergi dekat Kandar pula. Dia kan dah terfikir kat lagi, Syel. Tak nak. Kat lain. Guys, cepatlah guys. Dapatkan baju AI merch sekarang. Yeay. Thank you. Yeay. Tepuk. Terima kasih korang yang dengan pembelian korang ni. Saya akan hantar Syel ke kelas bercakap. Lepas ni Syel boleh bercakap. Yeay, alhamdulillah. Dengan pembelian korang ni, saya akan hantar Syel pergi kelas bercakap. Kita akan katakan macam terima kasih korang. Terima kasih. Okay, kita kena diam sebab ada abang yang tengok kat sini. Kita kena diam. Korang Syed nak tahu tak kenapa kita tak boleh cakap waktu Alifan cakap hai Syed? Sebab nanti orang cakap anak emas Alifan lah tu. Macam tu. Nak si Odi tak boleh. Anak emas je. Saya anak Hamid. Saya anak Sebastian. Dan kita orang anak emas. Hai Syed. Hai. Syed baca lah komen. Okay, Syed baca komen. Nak COD tak ada COD guys. Tak ada COD guys. Korang kena Kanda kenapa muka merah? Sebab malu sebab Syed dekat sebelah. Hai Syed. Hai. Dua anak emas. Ya. Kita orang sekarang ni anak emas. Nanti anak kita orang pula. Kenapa tak guna TikTok Kanda? Tak boleh. nak. Sebab ini kalau guna TikTok Kanda tak boleh. Sebab ini guna TikTok Share. Sebab kita orang kan family. Beg kuning ke lah. Jangan lupa dapatkan beg kuning. Yes. Dapatkan dekat beg kuning guys. Sekarang tengah ada promo. Share tak boleh lap sekarang. Tunggu halal guys. Dulu. Kadang bila nak face reveal. Tapi jujur korang ni cerita jujur kalau dapat 10 pembelian, saya akan suruh Share cakap benda perkara jujur tentang saya. Saya handsome tak? Dia kena cakap jujur dekat sini. Korang kena beli dulu. Kita orang kata baru 2 sold. Kalau ekor terjual 20, korang beli dulu guys. Kalau 10 sold, Share akan jawab apa yang istilahnya. Okay, kena buat apa ni? Tak ada buat apa-apa. Ikut korang je buat apa sini. Kita orang lebih ke arah macam nak bercakap dengan korang je. Okay, korang tanya soalan, kita jawab. Okay, kita diam. Jangan soalan, kita boleh jawab Tanyalah guys. Merah muka Kanda. Sebab Kanda malu. Sebab ada perempuan cantik kat depan Kanda. Sorry, maafkan dia tak blushing pula. Minta maaf Kanda. Minta maaf guys, bagi Share 500k like. Wadidah Kanda. Merah je, salam. Mana soalan korang ni? Kita bercakap je lah. Okay. Berapa jual Share? Berapa terjual? Kita orang baru satu terjual korang. Satu guys. Kita orang tak jual apa-apa. Kita orang tak banyak. Kita tak jual banyak-banyak sebab kita orang takut. Kalau terjual 10 Kanda apa? Kalau terjual 10, Share akan jawab pertanyaan. Sejujur-jujurnya. Yes. Come on guys, come on. Share, Kanda peluh ha. Tak ada kita. Takkan 10 nak jujur. Tak payahlah.
Satu JBL 80 ke saya apa, saya SL pun boleh. Merah betul Kanda sebab saya malu. Kanda size apa? Saya pakai saya SL. Chef pakai size S. Yeah. Okey. Ini cerita jujur Kalau cukup dapat 10 pembelian, saya akan nyanyi depan chef. Nyanyi lagu sweet. Bye guys. Lagu romantik. Lagu kasih sayang. Tekan duit kuning sekarang kalau korang nak. Okey. Kanda, share nyanyi. Janji. Oh. Tak berapa dengar lah Kanda. Nak dengar Kanda nyanyi. Okey lah. Kanda nyanyi untuk share Okey. Jangan nangis Kanda. Share Kanda nak merayau je. Ya, kenapa? Okey. Jangan lupa dapatkan. Guys, kalau guys, sekarang baru berapa sold guys? Kalau 10 sold, korang bagi share day, apa-apa day. Atau apalah. Kita tekan link ni sekarang. Biarlah diorang. Tak ada duduk sini je lah. Diorang semua dah 10 terjual, 12 terjual. Kita dua je, relax je, okey? Kita kena santai-santai. Kita tetap santai di posisi. Yes. Target sold berapa? Korang tak ada. Kita orang tak minta banyak pun. Tak payah beli pun korang. Korang just dalam ni, korang just layan kita orang je. Okey? Korang tanya, kita orang jawab. Sebab sini sampai sejam je ni. Sejam je korang Yes. Dah terjual ke? Tak ada lagi korang. Ada lagi guys. Kita orang tak hard selling. Kita orang relax je. Okey? Apa yang bising sangat tu kan tak? Weh, Adam weh. Kita je support orang. Yes. Relax je. Try buat sengit tu. Kau kenapa? Apa ni? Kacau-kacau ni. Apa benda ni? Sengit. Sengit. Ya, sengit. Alah, kerja. Tak boleh. Orang tak suka. Sebab sengit kita nombor 5. Nombor 5 pun orang tak suka. Itulah. Cuba yang kalau nombor 1. Lagilah orang tak suka. Awak tak? Hai sengit. Ya. Ada pon ke? Kita orang tak kisah pon. Sebab kalau dapat pon nanti, korang petikai pula pon. Baik kita orang tak dapat pon. Yeah. Betul tak betul? Betul. Hidup Sherina. Hidup ke Kanda. Yeah, so sweet. Tapi ada Cepatlah. Lambat lah. Tap screen please. Wow. Wow. Kanda, dah nak kahwin ke? Nak kahwin dengan siapa? Ada lah, mana boleh beritahu. Amboi, sweetnya mana ada lah. Kita orang biasa-biasa je lah. Biasa je. Kewok sikit, nak tengok baju. Okay. Kita tak payah cakap pasal baju. Kita share tepi sikit. Okay, kita cakap pasal kita. Okay. Cuba kalau lagu yang melambangkan Kanda, lagu macam mana? Kita tak boleh ambil akak mana ni? Thank you for the gift. Thank you guys. Kanda ada lagu yang melambangkan diri chef. Lagu ni kalau chef dengar memang betul-betul sweet untuk chef. Lagu Apa nak dengar? Kanda dah lama dah pendam. Lagu ni memang sangat sesuai untuk chef. Okay, Tahu lagu apa yang melambangkan diri chef? Chef nak dengar tak? Kalau nak dengar, suruh tek-tek skrip. 1M Kanda akan beritahu lagu yang sesuai melambangkan diri chef. Yeah. Harga runtuh. Lahir tahun berapa? Tak payah tengok Cepat-cepat beli seat paling santai. Tak payah beli. Okey macam ni Saya tak payah beli. Tak payah orang tak suruh orang beli. Kita borak dengan orang je. Kalau korang jumpa Kanda kat luar, Kanda bayar balik harga korang beli baju. Tak ada. Kanda buat order cukup 1M. Saya akan nyanyi satu lagu yang melambangkan diri chef. 1M guys. 300k lagi. Cepat lagu. Beli Kanda dengan share. Boleh? Come on guys. 1M like 5 star.
Practice lah. Kalau berat 73. Aku 84 kg dan tinggi aku 181 cm. Lagu apa tu yang lagu Hakim tu? Yang engkaulah cintaku, engkaulah sayangku. Siapa dengar tak? Kau ada di engkaulah cintaku. Kau lagu tu macam ni starting kau. Kau lagu tu macam ni lagu starting tu. Engkaulah cintaku. Lagu Hakim Ahmad tu. Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like that you roll with my. Okay, kandang pula. Hai, kandang. Okay, lagu belum pakai kandang pula. Dina tak sayang aku. Habis tu kau minta sayang daripada Syekh pula. Kita orang tak menjual pun ni. Kau tengok kita orang punya menjual, tak menjual. Ha, itu je. Okay, Syekh, lagu melambangkan kandang bahasa Inggeris. Ya. Apa Lagu melambangkan bahasa Inggeris. Banyak. Berapa? Kau menjual lah. Sikit je. Kita tak menjual lah. Mana ada suruh menjual, suruh beli. Okay, lagu melambangkan kandang. Tengok, tak ada. Ha, tipu kau. Ha, bukan menjual. Okay, lagu melambangkan kandang bahasa Inggeris. Bagi guys. Tolong melambangkan dia. Lagu Inggeris. Anda tengah tunggu ni, harap ada yang lirik tu ada baby-baby lah. Berat 80. Allah Akbar. Lagu pelik tu. Lagi guys. 5 minit lagi mana kita dapat yang aku yang begini. Pilihan yang banyak guys. Baby take my hand. I want you to be my husband. 'Cause you my Iron Man. And I love you 3000. Okay dah. Wadidaw kena. Wah, wadidaw kau. Iron Man kena. Okey kong, beli. Siapa nak beli ya. Go 2M kena. Cik. Berapa dah jual tak? Tak ada jual. Kita ada Syed Rina. Kita orang dah jual 50. Cepat je. Sumpah bro. Korang. Tak payah. Kita orang tak menjual lah. Rina nak tengok korang je. Okey, kita tengok tak pada tengok. Rina nak tengok korang je. Okey, Kanda ada. Sweet lah Kanda ni. Kanda ada lagu yang melambangkan korang berdua. Okey, abang. Okey, saya ada lagu melambangkan Syed dengan Rina. Okey, duduk belakang sikit lah. Okey. 1, 2, 3. Yang gemuk, yang kurus. Ya gemuk, yang kurus. Yang gemuk. Sana boleh tak? Sabar dulu. Okey guys. Benda nak. Tak ada. Lagu apa tu? Tak ada. 162 berat 62. Size M. Saya M. Lagi 3 minit. Slow adjustable, yes. Kan lagu tu tadi saja bergurau. Okay, kita main ni. Kita tak payah menjual. Kita main siapa kelip mata dia kalah. Okey, tu. Okey, kira. 1 kelip mata kalah. 1, 2, 3. Ini dalam ataupun terima kasih aku ada t-shirt dalam korang sendiri boleh berpegayungan. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan memudahkan urusan. Amin. 2 minit terakhir kamu. Beda. Okey, korang. Cepat guys. Okey, dah nak end live dah. Share tepi sikit. Okey, dah nak end live dah. And then terima kasih yang mana korang semua yang masuk dalam ni, yang tengok gelagat kita orang, gelagat saya dengan Chef. Terima kasih yang dah support live semua AI team yang lain. And then terima kasih sangat-sangat. And then semoga kita orang doakan semoga korang dimurahkan rezeki. Dan terima kasih yang mana yang support kita orang, yang mengecam kita orang, yang tak suka dengan kita orang pun. Terima kasih. InsyaAllah nanti one day korang akan suka kita orang, InsyaAllah. And then dan jaga diri elok-elok korang tau. Tak habis lagi ke? Dah habis belum? Oh, dah live dah. Okay korang, terima kasih sangat-sangat korang. Jumpa korang next live kalau kita orang bersama lagi. Okay, bye korang. Castelo, gerak dulu. I love you. Bye-bye. Okay, masa sudah tamat guys. Thank you so much yang mana yang mau beli. Ada doakan, kita memudahkan usaha dan